Masih di Asyik. Tahun baru yang menceriakan kita sebenarnya, ya. Tahun yang datang ini bakal membawa banyak perkara-perkara dan juga peluang untuk kita membina pengalaman kita dan juga membina kekuatan kita. Dan tentunya memberikan kita satu lagi tahun untuk kita membina kejayaan kita. Ramai di antara kita ini bakal menghadapi perkara-perkara baru. Contohnya, pelajar-pelajar tingkatan 4 akan masuk atau naik ke tingkatan 5, yang mana mereka akan menghadapi peperiksaan yang besar, iaitu sijil pelajaran Begitu juga dengan pelajar-pelajar yang lain, ya, dan juga termasuk juga dengan kita. Walaupun kita tidak lagi menghadapi peperiksaan dan sebagainya, apa yang saya maksudkan di sini, pada tahun hadapan ini ada perkara-perkara baru yang akan kita hadapi. Jadi, untuk permulaan tahun baru ini, persiapkanlah diri kita dengan kekuatan dari segi fizikal, mental kita, ilmu kita, ya. Yang penting mulakan dengan positif, ya. Setiap pagi kita positif, setiap petang kita positif untuk menghadapi cabaran-cabaran baru yang akan datang. Tentunya, apabila berlakunya satu perubahan, kita perlu membuat satu peningkatan pada apa yang kita lakukan sebelum ini. Saya bagi contoh, ya. Dulu mungkin pelajar-pelajar tingkatan 4 masih lagi bertenang lengang, ya, belum ada lagi peperiksaan yang besar, tetapi mereka perlu menukar strategi, mereka perlu menukar cara untuk mengulang kaji, ya, untuk meningkatkan keperluan dan juga kekuatan menghadapi peperiksaan SPM. Begitu juga kepada